Dia order telefon Nokia ni tahun 2010. Tiba-tiba 16 tahun kemudian baru sampai ke tangan dia. Ini Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ada bengkel kereta di Tripoli, Libya, Al-Muhandis. Sebelum dia jadi sifu kereta, dulu dia ni toke kedai phone. Tahun 2010 dia order Nokia N95 dan beberapa Nokia lain secara bulk. Tiba-tiba Libya Civil War, perang saudara, penghantaran tergendala. Barang tu dah sampai tapi tersangkut dekat gudang. Masa pun berlalu, teknologi berubah, telefon sentuh ambil alih telefon keypad jadi sejarah. Sehinggalah 29 Disember 2025, si Nizar berjanggut sudah. Barang tu akhirnya dilepaskan dan sampai ke tangan dia. Berkilat-kilau lagi fonnya. Nizar tergelak sebab dulu nilai stok ni boleh buat beli rumah dekat bandar. 16 سنة كانت تشري حوش بالمدينة. يا حول ولا قوة إلا بالله. N95 3G tahun 2010, harga dia 1,800. Kalau second 1,000. Cheese, baik beli Oppo 5G. Moral of the story, di sebalik peperangan dan kekacauan, pihak gudang tetap amanah walaupun ambil masa 16 tahun.